Assalamualaikum korang semua. Hari ni kita nak tunjukkan flavor baru kita dekat WPK Seafood. Okey. Mula kita panaskan kuali. Lepas tu kita taruh minyak. Lepas tu kita letak bawang putih dan juga bawang merah. Okey, kita kacau dia sampai dia perang. Bawang putih dia tukar jadi perang. Tuangkan sedikit tepung jagung biar kuah dia pekat sikit. Sekarang tuangkan susu. Jadi lepas kita masukkan semua bahan tadi, kuah pun dah pekat sikit. Kita tuang ketam dan juga ketam. Sekarang kita masukkan ketam ke dalam bekas sebelum kita hantar dekat customer. Okey, dah siap di flavor baru kita. Yang mana nak try, boleh cari kita dekat WPK Seafood.